Akbar, ada sesuatu dalam rumah. Ha? Awak nampak apa? Mari sini saya tengok. Ha, tak ada apa pun. Ya. Adalah. Kita tengah solat lah. Sebenarnya sebelum masuk rumah ni kita kena bagi salam dulu. Kelebihan bagi salam ni kita dapat halau syaitan daripada rumah, dapat keberkatan dalam rumah dan eratkan lagi hubungan dalam rumah tu. Rumah dia kan kosong. Siapa nak jawab salam? Kalau rumah kosong, kita baca Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kalaulah kita nak masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni, maka ucapkanlah Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ha, tengok. Tak ada apa pun. Oh, cantik rumah ni kan. Cantik kan? Rumah ni bini impian yang buat. Nanti saya pun nak buat satu dengan dia orang. Siapa dia orang tu? Tu, tim bina impian. Dia memang pakar. Sebab 500 buah unit dah rumah dah dibina. Bayar pun boleh 9 kali ikut peringkat binaan. Kalau bayar langsam, boleh dapat rebate lagi. Oh, baguslah macam tu. Bolehlah nak buat rumah apa ni? Boleh, sebab ni dia orang cover area Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Perak dan Pahang. Dan dia orang ni juga berdaftar dengan CIDB. Dah, jom, mari tengok.